Sesiapa yang ada di dalam hatinya iman sebesar zarrah, maka dia akan mati dengan angin sejuk itu. Angin tu keluar, dia pusing satu bumi ni, kena orang beriman Islam, mati. Kalau tak mati, bermaksud orang itu besar zarrah pun tak ada iman dalam hati dia. Zarrah ni besar mana ustaz? Tuan-tuan ambil pasir seketui, bagi 1000. Yang tak mati dengan angin tu bermaksud dia adalah kafir tulen. Siapa yang masuk neraka, ada kemungkinan sebahagiannya boleh keluar. Pakat kata lega, dia ni lega. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia, dia punya panjang dia. Adakah orang masuk neraka sehari? Neraka ni bukan duduk tengah panas. Neraka ni duduk dalam api. Saya nak ajak tuan-tuan berfikir satu benda pendek aja, iaitu lepas semua orang masuk syurga, takkan ada siapa yang keluar. Mustahil. Maka kita pun tinggal di dalam syurga selama-lamanya. Baju kita tak rosak, muka kita tak kedut, umur kita tidak bertambah, muda selama-lamanya, sihat selama-lamanya, kaya selama-lamanya, mulia selama-lamanya. Lepas 1,000,000 tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Tambah 1,000,000 tahun lagi. Selepas 10 juta tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Sampai jadi apa? Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun akal sudah tidak boleh berfikir, apatah lagi yang duduk dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Bila berlaku kiamat, ni cerita kiamat ni, orang Islam semua mati, kemudian malaikat Israfil pun tiup sangkakala. Malaikat Israfil ni lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Nabi pernah melihat beliau. Kata Rasulullah, aku melihat Israfil sedang memikul sangkakala, memegang sangkakala. Sangkakala itu telah pun berada di mulutnya. Muka Israfil ketika itu sedang didongakkan ke atas. Satu kakinya tertampan di depan dan satu kakinya tertampan di belakang, menanggung berat sangkakala itu. Jarak dari telinga ke bahunya ialah 70 tahun perjalanan. Ni pergi ke sini, kita berapa tahun? Jarak telinga ke bahu kita berapa tahun? Berapa tahun lepas ni? Ada orang 10 meter. Subhanallah. Israfil lebih besar daripada Jibril. Jibril pun 600 sayap. Sayap Jibril dia buka, tutup utara sampai selatan, tutup. Israfil ni lah tugas dia tiup sangkakala. Sekali dia tiup, tak berbaki orang yang bernyawa. Bukan orang, makhluk yang bernyawa. Sekali dengan malaikat kau ustaz, sekali bukan malaikat. Dahsyatnya suasana kiamat tu Allah tak tunjuk ke orang beriman, orang Islam tak tunjuk. Sebab orang kafir yang melihat suasana kiamat, kalau mengandung, keluar bayi tu punya takut, terkeluar bayi tu di bawah. Bukan bayi tu keluar untuk melihat kiamat, kerana ketakutan dan menggigil si ibu tadi. Habis tiup sangkakala yang pertama, sampailah malaikat semua diwafatkan oleh Allah. Sampai giliran malaikat Israfil pun, malaikat maut cabut nyawa dia. Tu malaikat maut lagi dahsyat. Israfil pun dia cabut nyawa. Akhirnya tinggal malakul maut dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengarahkan kepada malaikat maut Israel lah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut, mati. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala seperti keadaan asal Allah. Lalu Allah bertanya ketika itu, yang ni Allah cerita dalam Quran, aku tanya soalan ni waktu tak ada nyawa yang bernafas di dalam alam ini. Allah kata, aku tanya limanil mulkul yaum. Hari ini cuba kalian jawab, kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Tak ada siapa boleh jawab. Tiada malaikat, tiada nabi, rasul, tiada manusia, tiada jin, tiada iblis bahkan. Ketika itu kata Allah, aku sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan dan kerajaan hari ini milik Allah. Betapa mulianya orang yang mengagungkan Allah, kerana hanya Allah yang akan kekal selama-lamanya, tak musnah.